Mama cakap, cakap dengan Mama kalau pakai ini je, Mama, ni seluar dia ni macam ni tadi. Macam ni tak silap. Cakap dengan Mama kalau pakai macam ni je, memanglah. Dan memanglah terlalu seksi. Lepas tu Mama cakap, okay, kita tuck in lah. Tuck in, lepas tu yes, jumpsuit, betul. Sekarang bila jumpsuit, bila kita nak pakai seluar, kenapa dipotong? Sebab seluar tu dia akan berkumpul lah. Apa dia panggil? Dia terlipat-lipat dekat dalam seluar tu. Sebab tu Mama decide untuk gunting jap. Bergumpal, betul, bergumpal. Jawab apa? Bergumpal. Ya, bergumpal Bella, ya. Itulah dipotong. Congratulations, thank you. Terima kasih yang cakap congratulations, thank you so much. Korang dah dengar dah lagu Lebih Indah Berpisah? Korang rasa, apa korang rasa tentang lagu tu? Boleh tak kongsi dengan Bella? Thank you. Thank you Linda. Thank you so much. Apa korang rasa tentang lagu tu? Lebih Indah Berpisah. Ingat baby Syahlah dah lewat ni. Tak best. Janganlah kacau dia, okay? Selamat tu buat beberapa bulan. Nanti saya tanya Mama balik. Thank you Ima. Sedih lagu tu Bella kan? Yang sedih sebenarnya bila dia start yang, yalah, aku sudah tak mau bicara, gitulah dia. Tapi yang bila masuk yang, aku bingung tak menentu menghadapimu, semua egomu itu tak hargai aku. So, aku telah ikhlas semua. Bisa ikhlaskan, okay? Sudah cukup derita, cukup sudahlah cinta. Ada yang lain yang kau puja. Tidak. Aku sudah tak mau bicara, aku sudah dibuat tersiksa. Untuk apa ku pertahankan, seakan tiada berguna. Kamu terlihat tak lagi cinta. Sebenarnya sakit tau bila kita stay dengan orang yang kita tengok dia dah tak ada perasaan cinta tu, tapi dia just stay je. Korang pernah lalui tak? Korang pasangan, tapi korang dapat rasa yang there's no love. Jadi only one side yang akan macam mencuba untuk mempertahankan, untuk build the spark again. Pernah Bella. Sebenarnya sakit hati tau, sebab kita dapat rasa yang dia tu jasad dia je dengan kita, tapi fikiran dia, hati dia ke laut. Apa dia filter comments terus like, okay, pernah saya salah. Thank you dah lalui. Ya, kita boleh kata wujud. Jangan ikat kisah sedih. Tak, Bella just berkongsi je. Belakang. Nanti dia senyum ni lah. Kenapa lah aircon ni sejuk tu ni? Terima kasih. Ni Milo ais tu kau punya kan, Nil? Macam sedap je ni kan? Ya, tapi actually Bella faham sangat kan, it's not easy tau. Kita senang suruh kawan kita macam, kalau dia tak ada perasaan dengan kau. Sebenarnya orang yang lalui tu je tahu perasaan dia. Selagi dia rasa dia mampu untuk bertahan, Bella tak boleh nak judge, sebab Bella pernah berada di situasi dan tempat tu. Tapi sebenarnya sedih tau bila kita dapat rasa orang tak hargai kita. Dan kita ni pula manusia, so we put expectation macam mana kita treat orang. Sebenarnya kita wish untuk kita di treat gitu. Tapi apa yang Bella boleh kongsikan,
apa-apa kebaikan yang kita buat untuk seseorang, tak kisahlah kawan kah, pasangan kah, orang tua kah, or even strangers, janganlah mengharapkan balasan. Kita kena buat tu untuk diri kita sendiri. Sama ada orang tu mau balas dengan kebaikan, orang tu balas dengan kejahatan. Actually, to be honest, if you ask me, it doesn't matter. What matter is kita yang melakukan kebaikan tu. Okay? Yes, of course, for the sake of Allah. Maksudnya, Bella percaya kalau kita terus-menerus buat kebaikan, itu sebenarnya kegembiraan yang kita tak sedar. Bella happy sangat, macam bila kita dapat jumpa orang baik, kita happy tau. Sebab itulah kita kenalah jadi baik. InsyaAllah orang jumpa kita pun happy. Macam tu. Bella happy kan? I'm happy, Alhamdulillah. Thank you. So korang nak tanya apa-apa tak? I okay. So okay, yang tanya pasal produk, jadi sebelah dah ada beg kuning, sekorang boleh bismillah. Boleh tak nak makan ni? Macam mana makeup mata? Okay, kalau korang nampak warna coklat yang macam ni, nampak tak ada line tu? Bila letak line tu, coklat ni dekat line tu, just buat satu garisan, lepas tu letak glitter, macam ni, glitter ni, shimmer kat bawah mata. Thank you. Korang tahu tak, sebenarnya yelah, kadang-kadang kita semua manusia dilahirkan dengan karakter dan kepribadian yang berlainan. Ada anak kacukan memang cantik, ada yang dikurniakan dengan ketinggian, ada yang dikurniakan dengan kebijaksanaan, kecantikan. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah kebaikan. Kalau blush. Blush. Kalau pakai. Sekejap. Sebenarnya sekejap. Ni eyeshadow. Tapi boleh buka ke ni? Tolong ni. Thank you Nel, dah tolong baca. Saya bila akan bercakap-cakap saya aja. Ni say hi Nel. Hello. Cakaplah pasal Sarawak. Sarawak best. Tapi tadi sampai lambat. Ni. Ini kalau yang suka pink. Saya lagi suka yang macam ni. Saya suka yang boleh. See? Boleh digunakan sebagai pelbagai. Macam ni. Ni. Bella suka pakai yang macam creamy ni. Nampak ni? Letak kat pipi dah. Yelah, kat bibir pun boleh. Memang betul. Kamik sayang apa? Ya. Sebenarnya kenapa orang cakap usaha jadi baik? Sebenarnya kadang-kadang kita berjalan, kita keluarkan kita tanpa kita sedar yang kita kadang judge orang, kadang kita ternampak orang, kita macam tengoklah dia tu, macam tu. Itulah yang kita kena ubahlah sikit-sikit. Sayang korang juga.
Pas anak kau jatuh sumpah sedih. Ya Allah. Sedih amat. Tak apa. Kalau buat kebaikan, jangan mengharapkan balasan. Kalau jauh di sudut hati kita, kita mengharapkan balasan tu, kita istighfar cepat-cepat. Kita ikhlas. Tak apa, kita nak buat baik tu dengan harapan kita kekal macam tu. Bukan atas pujian orang, bukan atas kehendak orang. Kita baik pada orang nanti. Apa lagi nak? Apa lagi yang korang nak tanya? Bajet kan? Oh, dapat bunga lagi. Sekejap Baik, boleh tak dia nak buat macam ni? Dia nak jawab call sekejap Ni tolong ni. Ni tak kecap je. Pek nombor 1. Apa dia? Pek lapik. Kau tak tidur lagi ke? Ni sihat-sihat, alhamdulillah. Tapi kalau kau tengok yang Bella pakai punya eyeshadow tu kan, dia pakai ni. Ni nombor berapa? Selamat datang. Itu pasal apa? Mungkin telah menipu, tak menipu apanya, ya Allah. Kenapa senyum tiba-tiba tak boleh senyum? Senyum kan itu satu, apa ni? Sedekah. Selamat malam. Basiban. Basiban. Kalau eyeshadow nombor berapa? Eyeshadow nombor berapa? Mas? Gel eyeliner ada ke? Eyeshadow. Dalam ni tak ada eyeshadow. Tak ada ke? Nombor 4. Mascara. Kejap. Ada nombor 6. Nombor 6. Tapi yang banyak ni tak ada ke? Cuma tengok. Yang banyak ni. Sebab yang tu yang 4 je. Ada 4. Yang banyak ni tak ada. Sebab macam orang ramai nak ni. Babi tak pakai ni. Ni nyanyi. Salam. Habislah ni kita jawab. Jawab apa? Tak bila dia ada kawan dia call. Banyak tu tak ada. Malam ni tak ada. Habis Ke ada yang nombor yang 4 tu? Kalau yang 4 ni bila pakai ni. Jenuhnya nak jawab. Tahu tak apa? Dia kawan call. Nak apa? Meja ni bergerak. Ni best tak kat kucing. Tak sempat nak berjalan sebab esok. Pagi je lagi dah balik KL dah. Sebab ada show. Tapi yang ni korang boleh pakai kat bibir juga tau. Kalau yang cream blush ni.
Korang kata Neil handsome. Neil handsome. Tak payahlah baju. Yoyo tu beg nombor 10. Mana kod dia? N01. Ni N01. Senang. Kalau pakai tangan boleh. Kalau ni kan. Tengok. Pakai tangan pun boleh. Saya tak tahu brand apa tu. Tak tahu brand lens boleh. Okay, dia dah ni. Okay. Aduh. Janganlah ni. Sorry, janganlah marah, okay? Selain ini yang kena serang. Kenapa? Sorry, tadi on the phone. sorry. Kenapa korang gelap? Korang ni nakal. Malas lah nak cakap apa-apa. Aku dah. Ni orang baca soalan ni, kau jawab. Kau orang gelap lah baca soalan orang. Sebelum kau sampai kita kena. Mama tolong, Ma. Bila dapat vitamin susu tu. Baca. Nak ilmu ke nak Kau nak. Tak, saya memang orang jenis saya memang jenis orang yang ceria. Apa dia tadi? Okay. So, hari ni penggunaan makeup adalah Judy Doll dan Bella Makeup sendiri. Ya, orang tanya eyeshadow kat lu. Tapi yang banyak-banyak tu sekarang dah habis. Tak. Boleh tak ambil yang betul-betul orang pakai tadi? Judy Doll. Itu. No. Yang besar tu. This one? Ha. No. Mine is different. I know. The shimmer is different. Not this one. Kita tengok Kau tak percaya? Susah dia apa? Kan lain ni. Tapi yang banyak ni tak ada stok. Tak ada stok. Semua tinggal yang 4 tu je. Ni tak ada. Semua. Bella pakai ni. Tapi actually sama je. Kau boleh tak tutup komen kau nak ni? Sama lah kat lu. Tak sama. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Nil. Ni, tolong tengok sama ke tak? Bella geram dengan Nil. Tolong tengok sama tak? Sama ha. Sebab yang kat lu dah guna. Tak sama. Tu tengok nombor. Mengaku apa? Mengaku apa? Nombor berapa ni? 15. Ibu tu tahu. Lain. Sama kan ni? Benda ni salah. Sebab ni kata sama. Mana? Lain. Korang ni Alah, dia kesian tau. Kita orang jangan tiba-tiba kecam. Lain lah. Lain kan? Apa-apa yang sama dengan Dia kata sama tu, benda sama. lain. Lain. Tu orang kata kenapa kepit je. Kesian, dia orang kata YB tak ni lah. Kadang YB busy je. Tapi sebab orang suka repost benda-benda yang lama, so orang yang macam tak tahu akan ingat
Lah tu, alah, lagi ke macam tu. Padahal tak pun, benda-benda lama. Tapi tak apalah. Saya terima seadanya. Sebab gitulah dunia selebriti. Tapi bagilah pesan dia. Mengaku apa? Banyak dah habis. Apa habis? Dalam beg tu tak ada. Macam yang ni tak ada lagi. Terima kasih. Lah, sekejap lagi Bella tidur, okay? Kak Bella nak kena buang makeup semua. Sedih kenapa? Oh, dapatlah buat doll apa punya look tu. Thank you Liza. Yes, esok Bella ke Serdang. Jumpa kat Serdang, okay? Sama-sama. Lepas apa? Lepas thank you Wanzu. Yes, besok kat Serdang. Jumpa nanti esok insyaAllah. Okay? Tutup kereta. Wow, thank you Mariam bagi Masya Allah, thank you so much. Kamek sayang kita. Untuk apanya? Ha? Biasa tu Betul, komen laju sangat. Nil, tolonglah bacakan Nil. Tanya atas anugerah yang diterima. Alhamdulillah, syukur. Rezeki anak-anak and atas doa korang juga. Nombor 14 tu, lip matte tu melekit tak? Yang mana? Ni tengok ni. 14 apa ni? Oh, ini tak ada kan? Ada tak barang? Barang tak ada. Ya, betul Bella pakai Omoda. Modify. Kenapa baju hijau tu kena gunting? Sebab Feedback nombor 2. Sebab dia kacau seluar hitam tu. Yang pump tak ada. Tahu tak, ni dia macam macam explain dia punya texture tu. Dia macam, okay, dia still full coverage. Primer. Tapi dia macam velvet. Kau tahu tak kan, ada lip matte yang jenis velvet. Dia macam tu, tapi untuk bedak. Kalau Bella tak buat produk untuk lelaki. Sebab dia ada perempuan. Sebab Bella perempuan. Dia dah pun ikut je apa dia cakap. Tapi oh, thank you. Amboi, siapa yang cakap Mama buat apa beli? dah later dah ke? Ha? Apa? Orang komen. Apa? Mama buat apa later dah ke? Tak screen. Mama tak screen. Oh, Mama belum tidur lagi lah. Nak packing barang, tengah packing barang dan makan kek sedap ni dan teh. Ya Allah.
Tak komen. I mean, hi orang Sweden. Hi. Thank you so much Hillary Harrison. Thank you. Happy Mother's Day, Bella. Charlene. Okay, insyaAllah. Kelak di TikTok. Laju sangat komen ni. Bella Hari. Bella Tamiri, please. InsyaAllah. Terima kasih. Sekejap lagi biar tidur, okay? Happy Mother's Day, Mama dan Bella. Thank you. Kita beli mascara. Wow, memang best. Sunscreen. Fries. Dah tadi Bella spill ni eyeliner dia brown. Sebab Bella memang tak suka gelap sangat. So dia memang untuk buat eyeliner tu sikit. Lepas tu ni untuk eyeshadow. First pakai yang plain. Bella pakai seluruh mata. Okay. Lepas tu baru pakai yang shimmer punya ni. Just kat situ. Aduh, laju now komen. Ni baca ni. Mesti ditapuk airnya. InsyaAllah, insyaAllah. Thank you so much Jimaun Kinabalu. Bella dulu suka betul sugar bun masa kecil, masa tinggal di Sandakan. Dulu masa umur Bella berapa tahun lah, 7 tahun begitu, ada sugar bun dia jual. Ini. Baru semua tanya pasal mama potong. Apa kat lu yang review tu? Popcorn. Patutlah. Hai. Yang boleh pegang tu nombor berapa? Nombor berapa yang ni? Yang ni? Itu tak ada for now. Ada yang 4 tu je. Apa eyeshadow apa yang ada? Yang tunjuk yang ada boleh? Yang kecil ni? Yang kecil tu je ada. Nombor 4. Bag nombor 4. Beg nombor 4 tapi ada 41 ni je? Ke ada yang lain? Ada lain. Ada colour lain? Yes. Tak ada orang tanya. Bag nombor 4, bag nombor 6, sorry. Tengok Bag ni. nombor 6. Tengok ni. Tapi ada colour lain lah. Ada colour lain. Waalaikumsalam. Sejuknya lah bacon gila. Bukan. Sikit lah. Contour palette. Ni pun boleh sebab dia tak berkilat. Sekejap. Tengok lagi. Yang contour lah tu. Buka tu. Boleh ha. Thank you. Thank you Neil. Datang Sweden. InsyaAllah. Contour. Banyak dapat bunga. Banyak. Mana lagi bunga tadi? Bukan yang latest tadi. Latest ni? Ya Allah. Cantiknya. Thank you. Tengok ni dapat lagi latest. Bella Tour Borneo, please. Ni dengan ni langit gambar ni boleh? Asing. Tak okey. Saya gambar. Thank you. Pantai Timur insyaAllah. Okay. Sama Judy dollnya. Judy doll punya. Makeup challenge.
Ya. Hah? Bella berisi sekarang, ya betul. Ya okey je. Muka I apa? Muka I suka yang makeup soft look. Hillary Harrison. Hai, boleh. Saya post Ya. Untuk masuk. Okey dah. Tapi saya macam tembam sikit muka. So dah tengok dah video TikTok Bella yang latest. Tengok dah. Ma, orang suruh cakap Tagalog, Ma. Cakap lah. Alam mo ba, ang lahat-lahat ang mga lalaki, ikaw ang sa akin. Nada, tak nak ulang. Nanti korang akan cakap. Siapa yang faham? Cakap satu sikit. Bukan mention nama pun. Mama cakap okey, boleh Tol insim. Faham. Alam mo ba, ang lahat ang mga lalaki, ikaw ang sa akin. Cha. Parang di ko yata kaya pag sa buhay ko wala ka. Tahu tak lagu tu? Anhin ng pag-ibig kong tawai Kenapa korang tanya dia? Dia mesti dah tidur. Korang ni taklah, itu masing-masing ada kerja daripada kerja dia. Kenapa Mama gunting baju Bella? Sebab baju tu kita perlu tak in. Dia tak in, dia macam berkumpul dekat seluar tu. So kena gunting. Terima kasih. Dia betul. Okay, so kalau korang dah tengok semua produk semua, Bella dah letak dekat situ. Baik korang grab sebab memang aku banyak yang sold out. Akan banyak yang dah habis. So as you guys can see, apa yang dekat beg kuning tu memang limited. Dan beli. Thank you. Your crush. Oh, faham. Nanti bagi tahu dia. Okay? From Labuan Dirawat. Okay. Lepas ni. Labuan jumpa lah. Kalau di Labuan 2 Jun. 2 Jun. 2 Jun 2 Jun. Okay, dah dapat date 2 Jun. Oh, bukan minggu depan lah. Bukan. Oh, okay. Lama lagi. 2 Jun, sorry. Saya dah confused dah. Okay, sekarang biar nak cakap dengan korang boleh join affiliate. Okay? Untuk support lah. Support Bella. So, ada tak yang nak join? Bila pun ada tak yang nak join? Join affiliate. Korang tahu tak macam mana nak join affiliate? Nak. Macam mana caranya? Dia Macam mana? followers kena 1000 ke atas. Oh, followers kena 1000 ke atas. Baru boleh join affiliate. Korang ada berapa followers? Orang gerak dia ajak tapi dia tak tahu. Dia betul biar nak sama-sama korang ni. Bella tu nak main badminton dengan Jack. Nanti Bella bagi tahu dia. Ada apa 2 je? Ada program bola kat Labuan. Program bola tak silap. Bella main bola juga. Ya ke? Okay. So korang boleh join affiliate. Dan beli. Thank you.
Nyanyi. Okay, boleh lah. Nyanyi lagu Bakit. Sekejap. Maskara judi the best kan? Terima kasih. How you feel about the to be honest, Bella sangat-sangat bersyukur. If you ask me, I'm very very happy lah. Of course, rasa macam cuma tadi apa Wak? Yeah, of course a bit upset sebabkan dress code tu lah. Of course kita nak gambar ni kita on stage with the proper punya attire. Tapi itulah, tak apalah. Dah lepas pun. Terima kasih, you deserve the... Oh, terima kasih lagu baru tu ada, korang kena nantikan, okay? Bella rest dalam flight sebenarnya. Tapi tu pun kalau bergoyang tak dapat tidur. Bukan salah pilih baju, kita tidak tahu ada dress code dan diorang pun lupa kasih tahu. Okay? Lagi tengah buat apa? Tengah cakap dengan korang. Sekejap lagi Bella spill jacket ni ke? Yang Bella pakai ni? Oh, dia one set. Actually hadiah daripada Mami Suryana, which is Mak Danish, bagi Bella hadiah. Like it's not my birthday, mungkin sebab birthday, tapi macam baik sangat lah bagi hadiah. So sweet. Tak ada orang nak ajak Bella and YB podcast. Ada je. Tapi Bella rasa Tak ada masa. Masing-masing busy. masing-masing busy. 1, 2 Bella rasa macam as for now tidak ada keperluan lah, kecuali kalau nak kita kongsi pasal bantuan yang kita bagi. Pasal lah selebihnya ialah tak naklah sampai orang rasa macam tak selesa ke, kan kurang manis macam tu. Thank you. Happy lah. Okay. Blush apa tadi Mami cakap? Ni sebenarnya kalau korang macam nak pakai dekat bibi pun boleh. Dia macam, dia bukan 2 in 1, macam 3 in 1. Macam boleh guna eyeshadow. Best gila. Ni kat nombor berapa bilik pula? Apa nama ni? Tu Bag nombor berapa? 10. 10. Manisan kelapa yang fans bagi. Tak ada pun. Apa ni? Manisan kelapa. Manisan kelapa. Ada tadi tu. Nanti nak try. Nombor 10. Oh, kod nombor berapa? Actually boleh ambil yang light sikit. Yang ni N01. Oh, thank you Aprils. Thank you. Terimalah. Bakit pa? Parang di ko yata kaya pag sa buhay ko wala ka. Aning ng pag-ibig kong puso ay nag-iisa. Sinong aking tatawagin? Sinong aking hahanapin? Sino ang magpupuno sa aking paglalambing? Bakit ka pa nakita? Bakit pa nakilala? Kung ang puso ko ay iiwan mo lang at sasaktan. Kung siya'y igit sa akin, naroon mangang pagdaramdam, ito ay aking kakayanin. Okay. Oh, terkejut itu gift ke tu? Terkejut. Comelnya panda tu. So yeah, selamat po. Apa rasa dia ni? Ni fans bagi. Thank you so much. Oh, kelapa. Ah, Kelapa. tapi kan ada warna-warni.
Manis. Ngam jadi pelakon je, ya ke? Tak apalah. Pelakon pun pelakon lah. Terima kasih. Thank you, Jess. Jess yang komen tadi kan. Lebih tu manis-manis. Wanzu, wow. Terima kasih. Kelapa. Lagu Cina. Cina. Mama tu nyanyi. Tian tian de xiaoni ai. Nah. Tahu tak lagu tu lama? Ataupun lagu masa tadi kau bila? Ama ace ike pu tau shu anan anan diri kang faya pu passion nama ke tahu tak? Oh, ni apa? Memang sedap. Tapi manis. Beli kat mana cantiknya? Mesti Ya. dengan Aiden. Mana Milo ais semua habis sudah? Habis dah. Kau macam mau rasa sikit. Tak dengar. Ada sikit. Nil. Apa mau cakap tadi ya? Orang cakap pasal lipstick, macam mana kau mau kalau mau tahu quote dia? Nanti keluar kalau pakai tu. Bukan. Di beg kuning adakah? Produk tu sekarang tak ada. Thank you. Thank you. Okay. Dan lagu Korea. Nantilah, okay? Nanti. Next live. Next live. Next live kita buat apa? Apa katakan next live supaya kita macam tidak ada duduk begini, kita do something. Sambil jual produk lah juga. I mean, kita buat aktiviti, kamu rasa okey kah? Ya. Mungkin boleh ikut kami macam futsal kah kan? Kami Jack. Masak-masak lagi. Masak-masak lagi. Ke korang nak kita bersukan? Korang pilih. Kita pula. Masak-masak. Good idea. Masak. Sukaneka. Cute. Sports day. Sukaneka lah tu kan? Main badminton. So kita tengok sport. Lepas tu masak dengan YB. So kita tengok mana yang. Ke bila ke buat poll dekat ni. Kita tengok. Kan? Betul tak ni? Kita tengok mana orang pilih. Nak kita pergi ke kan? Nak pergi ke theme park ke? Bowling? Badminton boleh. Camping. Variety show. Camping pun. Camping sambil masak-masak. Suruh main. Oh, glamping. Nil pun bagi idea tu. Oh, cerita Korea sangat tiba. Aku dah pilih Korea. Naim tu siapa Bella? Orang komen. Naim tu siapa Bella? Naim tu biarlah rahsia. Jangan. Diorang macam fikir Naim kawan YB juga. Kita semua kawan-kawan. Campfire. Glamping sambil masak-masak. Okay, so betul glamping camp night. Buat unggun api. Lepas tu bila main gitar. Diva. Astaghfirullahaladzim bihir. Itu macam okay kan? Korang setuju tak yang tu? Macam just setuju tak? Setuju. Okay, let's do that. Okay, kita main lagu. Nanti nak pilih lagu apa Dia dah pilih lagu. Niat dah, wanita pun dah. Lagi lagu lain. Okay, tahu lagu apa nanti kita nyanyi. Okay, Iron Man dah nak Iron Man. Nanti keluar kat M-Star roti kaya bulan. Trauma kita. Okay. Jack dah survey tempat. Serius lah. Ya ke? Tak tahu. You je korang. Ni bila call Jack. Kau lebih betul.
Panjang umur roti kaya. Panjang umur roti kaya. Terima kasih roti kaya. Comel je buat wish. Tahniah Bella katanya. Thank you roti kaya. Dah survey siap ada. Okay, betul lah tu. Okay, nanti Bella tanya je. Okay. Okay lah korang. Thank you so much. Nak tengok Jack berani. Siapa rasa tak nak komen tentang orang lain. Okay. Kita semua ada kehidupan masing-masing. Cakap dengan Jack tu. Boleh tengah live cakap dengan Jack tidur. Jack. Mana? Lagu baru Bella best. Cuma tersengah vibe Bella sekarang. Sebab Bella happy. Actually ramai cakap macam tu tau Nisa. Lagu lebih indah. Sedap je. Cuma diorang kata diorang tak dapat dengan vibe Bella sekarang. Nanti kan lagu seterusnya. Nanti ke lagu seterusnya je. Ini Nisa ni. Kita ada continuous dia. Nampak? Dia continuity. So korang kena stay tune. Okay? So korang kena lalui lah dengan benda sama. Selalu kan kebahagiaan berjojong lah macam tu lah. InsyaAllah. Lebih indah berbahagia. Lebih indah berbahagia macam lagu kahwin pula. Nisa tu siapa? Nisa ni siapa? Dia manager cantik. Manager tercantik. Birthday girl. Invite Jack. Macam nak dia tak kita invite orang serius. Yang mana? Tak nak yang ramai-ramai kotak-kotak tu. Tak ada pun. Encik tak live lah. Tak pun suruh dia add Bella. Dia kat guest ke? Ke Kak Long tak follow dia? Tak reti lah. Jack kena live. Betul lah. Korang tipu je mana dia live. Glamping. Nah, orang kata glamping kat Cameron. Nanti dia ada ladang strawberry apa semua. Korang ni memang comel. Terima kasih. Korang adalah sahabat baru Bella. Terima kasih sebab teman. Tak faham. Mama buat macam ni. Apa tu maksudnya? Tak, orang tu. Gajah tu. Anak dia mati. Gajah dia. Janganlah nanti bila Tak menangis. sedih lah. Dia sampai pagi gajah tu tak bergajah sebab anak dia mati kena menangkap. Cakap macam relation. Sedihnya janganlah. Aduh sedih pasal gajah tu. Binatang pun ada perasaan lagi tu lah. Itulah. Mama cakap binatang pun ada perasaan. Mendalam masuk mama tu. Nanti Bella nak buat tour. Kan? Dah ajak tu. Doakan Bella buat tour je. Dia bukan. Okay, nanti kita plan. Nanti plankan glamping tu mama. Kita pergi tanya dululah tengok. Yang cooking cake ke cooking Terus kita buat macam kita macam barbecue kan, macam bakar-bakar marshmallow tiba. Tu glamping kat area sungai. Kat sungai ada ni. Ke tak ada? Ke kat pantai je?
Sungai bahaya kan. Sungai bahaya, betul. Itu bunyi air ni berak tu pun. Tak tahulah ni. Okeylah semua, terima kasih. Kalau tak tidur lagi, nak tidur lah ni. Ni sebab tengah cakap dengan korang. Okay? Thank you sebab korang stay. Ya Allah, ramai ni. Lebih pukul 12.30. Tak tidur lagi. Pun ada 4,000 orang. Terima kasih. Bila kat kucing ria. Hatinya. Thank you, Bruce. Esok kat Maips. Betul. Kita jumpa nanti insyaAllah. Okay? Besok. Tengah hari. Tadi dah nyanyi dah. Bella tak dah muak. InsyaAllah Bella mula berisi balik. Tak apalah. Saya terima seadanya. Korang kenal tak ayat tu? Dan order. Okay, terima kasih. Thank you so much. Semoga kita berjumpa lagi insyaAllah. Okay. Jam pun nak menunjukkan pukul 1. Bella akan tidur beberapa jam jadi 3 macam tu. Aku nak pandang make up lagi. Kita terima. InsyaAllah. Oh, thank you Sapa aku. Thank you. Good night juga. Okay. Berisi nanti. Alhamdulillah. Thank you. Good night juga. Good night daripada mana ya? Mana daripada Sabah, daripada Sarawak, Labuan, Tawau. Daripada apa, orang-orang Melaka. Apa lagi? Johor, Terengganu, Kelantan. Semua saya sebut. Perak, Negeri Sembilan. Apa lagi? Perlis, betul. Brunei, Singapura, Pahang. Okay. Terima kasih atas sokongan. Penang, Muar. Okay. Ramailah. Terima kasih. Nanti insyaAllah ada kesempatan rezeki kita buat live lagi. Kita cakap lama-lama lagi. Bila just tak sabar nak cuci rambut, cuci makeup. Okay. Bila ada cakap semua negeri termasuk tu dekat yang korang selalu cakap nak pergi planet lain apa semua ha. Termasuk planet tu semua. Okay. Sama-sama kita sentiasa cuba menjadi orang yang terbaik di hari-hari yang akan datang. Okay. Terbaik ni bukan macam aku kena hebat, tak lah. Maksudnya kita buat benda semua ikhlas, nak jadi baik, nak bantu orang, happy bila tengok orang happy, tak dijauhkan daripada perasaan hasad dengki, insyaAllah. Okay, sentiasa bagi good energy, positive vibe to orang lain, supaya kita menjadi manusia yang memberi manfaat kepada manusia lain. Itulah sebab manusia. Okay. Yes. Good night. Terima kasih. Wah, nampak lagi. Bye April. Thank you so much. Siapapun anda, terima kasih atas gift yang diberikan. Take care. Korang bersama. Good night. Have a good sleep. Jangan main phone lama sangat. Jangan scroll lama sangat. Okay. Jaga kesihatan. Ingatlah orang yang tersayang. Take care. Minta maaf kalau tersilap cakap sepanjang live. Kalau ada merepek nanti, kalau tinggalkan korang sekejap, bila minta maaf. Okay. Kita jumpa esok di Maips Serdang tengah hari. Bella dekat hall A. Okay. Makan sayur banyak. Okay, Bella suka makan sayur. Bye. Kami scroll. Baiklah. Okay. Take care tau. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.